Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sarah melaporkan untuk TV Kupas. Pada hari ini akan berlangsungnya majlis setulus budi sejabat kasih sempena persaraan Encik Hanafi bin Mamat dan Puan Zariah binti Talib. Mari kita saksikan apa yang akan terjadi. Belum sanggup untuk jauh darimu, yang masih selalu ada dalam hatiku. Sewindu sudah kau tak berada di sisiku, kau menghilang dari pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zara Encik Hanafi bin Mamat, pembantu tarbih N3 yang akan bersara pilihan bermula 1 Ogos 2006 dan akan bercuti bermula 18 Jun 2026. Semoga sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik di Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jasa bergembira bersama keluarga yang tercinta. Saya selaku PKM Imtiaz Kuala Terengganu ingin mengucapkan selamat bersara kepada penyelia asrama Cik Hanafi bin Mamat yang mana telah berkhidmat begitu lama di Imtiaz Kuala Terengganu, yang dulunya dikenali sebagai Kospin. Semoga persaraan ini membawa fasa baru dalam kehidupan Cik Hanafi sekeluarga dan terus diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bahagia bersama keluarga tersayang. Selamat bersara dan terus maju jaya. Terima kasih atas segala khidmat bakti dan ukhuwah kita selama ini. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik. Selamat bersara. Terima kasih atas segala ukhuwah kita selama ini sepanjang pengenalan. Banyak belajar ilmu bersama Encik Hanafi sepanjang berada di IKT. Nanti kalau nak bayar zakat boleh cari saya, okey? Selamat bersara kepada Encik Hanafi. Terima kasih di atas ukhuwah kita. Kami doakan Cik Hanafi sentiasa sihat dan hidup dalam penuh keberkatan dan jangan nakal-nakal ya. Bye. Saya Puan Faridah Nur binti Cali, penyelia asrama IKT. Betullah kata orang, dalam setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Terima kasih buat Encik Hanafi bin Mamat kerana sudi bekerjasama dengan baik bersama-sama sepanjang berada di IKT, terutamanya di asrama. Terima kasih juga sudi menjadi mentor kepada kami di asrama ini, dan terima kasih kerana memberi segala tunjuk ajar sepanjang berada di asrama IKT. Dengan itu saya mendoakan semoga Encik Hanafi dapat pencen dengan keadaan yang baik, sihat, diberi kesihatan yang baik dan enjoy your me time. Kami ingin ucapkan selamat bersara buat Cik Hanafi dan Kak Zariah. Sepanjang pengalaman bekerja bersama, sentiasa seronok dengan Cik Hanafi dan Kak Zariah kerana sentiasa memberi kerjasama dalam setiap arahan yang diberi. Kak Yah adalah seorang yang sangat rajin dan cepat bertindak dalam setiap apa arahan yang diberi. Manakala Cik Hanafi memang terbaik seumur lah buat kerja. Kalau minta data tu, data yang teliti dan detail setiap kali kami minta dengan dia. Terima kasih atas segala jasa dan kenangan yang indah dari Cik Hanafi dan Kak Yah.
Di sini kami memohon maaf sekiranya ada yang tersilap kata, tersilap apa jua yang selama kita bekerja bersama. Mohon maaf sekali lagi. Dan selamat bersara Cik Hanafi dan Kak Yah. Semoga hari-hari menjadi YB dikurniakan kesihatan yang baik dan berterusan, insya-Allah. Kami mewakili staf pejabat ingin mengucapkan selamat bersara kepada Encik Hanafi bin Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat bersara kepada Puan Zaliah binti Talib yang akan bersara pilihan 1 April 2026. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik ya Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa bergembira bersama keluarga yang tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat bersara buat Encik Hanafi bin Mamat dan Puan Zaliah binti Talib. Sekalung penghargaan dan ucapan jutaan terima kasih atas segala jasa, dedikasi, sumbangan dan pengorbanan yang telah dicurahkan sepanjang perkhidmatan mereka berdua sejak dari awal penubuhan Kospin lagi sehinggalah IKT hari ini. Moga kalian berdua sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kebahagiaan dan ketenangan bersama keluarga tersayang, dan Allah berikan penuh keberkatan selepas melalui fasa-fasa baru sebagai orang awam. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah jasa anda berdua akan dikenang. Okey, kepada Puan Zaria atau Kak Yah, selamat bersara. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan dalam rahmat Allah sentiasa. Terima kasih banyak-banyak Kak Yah atas segala pengorbanan dan jasa yang telah diberikan, terutamanya kepada Jabatan Sains dan Matematik. Dan maaf atas segala salah dan silap. Ingatlah kami di sini, kenang kami dalam doamu. Terima kasih. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kak Yah. Okey, seorang yang sangat senang bekerjasama, sangat senang untuk minta tolong. Saya sangat merasailah kehilangan Kak Yah. Okey, saya doakan semoga Kak Yah sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, diberkati dan dirahmati Allah selalu. Okey, selamat bersara Kak Yah. Assalamualaikum Kak Yah, selamat bersara. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Yah atas sumbangan yang tidak terhingga, tidak terbilang dan tidak terkata banyaknya. Kami pun nak mohon maaf sekiranya kalau ada salah silap kami, sama ada kami sedar ataupun kami tidak sedar. Maaf Kak Yah. Selamat bersara Kak Yah. Assalamualaikum Kak Yah. Selamat bersara. Semoga Kak Yah sekeluarga sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah. I love you Kak Yah. Selamat bersara Kak Yah. Sihat-sihat selalu. Ada masa kita healing sama-sama. Bye. Sekian sahaja daripada saya, Sarah, melaporkan untuk Hufaz TV. Sekian, terima kasih.